Leadership ni ataupun kepimpinan, dia dicorakkan melalui karakter leader tersebut. Sebab dekat sini dia ada akses untuk curahkan ideologi dia tentang hidup, macam mana dia pandang hidup, macam mana dia menyikapi hidup. Contoh, orang ni kaki abuse, kaki zalim orang kan. Boleh jadi time dia jadi leader, dia boleh buat macam tu, menzalimi orang. Kalau dia baik, leadership dia baik lah. Kalau dia ni pemalas, leadership dia pun jadi pemalas lebih kurang. Ataupun dia ni suka tangguh-tangguh kerja, leadership dia pun akan tangguh-tangguh kerja. Dan daripada leadership juga, orang boleh nilai karakter leader tertinggi dia macam mana. Contoh macam ni lah, seorang leader ni suka perli orang. Jadi orang bawah dia kemungkinan kuat perli orang. Kalau antara 100 orang, seorang je kuat perli, mungkin untuk penilaian karakter leader tu tak kuat lagi. Tapi kalau antara 100 orang, 70 kuat perli orang. Kemungkinan besar ketua dia tu yang paling tinggi mesti kuat perli orang. Nampak? Daripada leadership ni orang boleh tahu perangai sebenar kita, perangai buruk kita pun orang boleh tahu daripada perangai orang bawah. So, sebelum jadi leader ataupun terfikir ke nak jadi leader ataupun bila terpilih ke jadi leader, betulkanlah karakter kita dulu. Bentuk dia jadi unggul, bentukkan dia jadi baik supaya leadership kita jadi baik dan unggul.